Assalamualaikum. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, jumpa lagi kita dalam channel Unggas Farm Keratung. Okey, baik. Hari ni saya nak ambil buluh. Buluh ni tanam sendiri ni. Alhamdulillah. Jadi, kita tengok-tengoklah. Kalau ada buluh yang boleh buat lemang, kita ambil. Buluh-buluh ni pun dah banyak yang tua ni. Dah besar-besar peha dah buluh ni. Tak apa. Kita cuba cari dulu. Kalau ada, kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada tuan-tuan. Sekejap. Kita ambil gergaji. Oh, kena hati-hati lah tuan-tuan. Maklumlah, buluh ni macam-macam binatang ada. Kita usah dulu, tengok dulu keadaan sekeliling, atas, bawah. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kita bolehlah potong. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya tuan-tuan ada kawasan ya, dalam belakang rumah ke ataupun kawasan yang jauh lah daripada jiran-jiran, bolehlah ya tanam buluh lemang ni. Nanti senang nak raya, tak payah sibuk-sibuk nak beli ataupun nak cari lautan. Boleh ambil dekat belakang rumah je. Kalau beli pun sebatang RM5 dah sekarang ni. Gergaji pun dah lama tak pakai, dah tak tajam. Tapi bolehlah, ini je yang ada. Belasah je lah. Kena hati-hati ya tuan-tuan. Jika ambil buluh ni. Pasal miang. Oh, patah. Tak apa. Kita ambil yang lain. Agak sukar lah tuan-tuan. Sebab lama tak ambil. Last ambil hari puasa tu hari pun agak susah juga nak ambil. Pasal dia dah tua. Banyak yang dah besar. Tak apa, kita cuba lagi. Hari pun nak hujan tuan-tuan. Sudah bunyi guruh. Tengoklah, kalau tak sempat nanti kita ambil lain lah. Kita ambil yang sekadar yang sempat je. Allah. Tajam tuan-tuan. Kalau tak pakai sarung tangan, memang koyak tangan. Memang cukup kena hati-hati ambil buluh ni tuan-tuan. Bagi yang dah biasa, tak ada masalah. Kalau bagi yang kita yang kurang biasa ni, cukup kena hati-hati. Sekarang ni pun buluh pun susah nak cari tuan-tuan. Dalam hutan pun dah berkurangan. Kalau kita tak cuba tanam di kawasan rumah kita ataupun kebun kita, akan datang memang susah lah nak cari buluh lemang. Kalau tuan-tuan ada tanah, ada ruang,
sedikit di kawasan rumah, bolehlah tanam. Saya sarankan sebab ada kegunaan ni. Oh, bahaya tuan-tuan. Kena hati-hati. Okey, saya nak terbang dulu. Nanti saya update video yang akan datang lah. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Terbaik.